Hai, Assalamualaikum. Korang yang sedang berdiet sekarang ni kan, pernah tak korang terfikir ataupun terasa macam payah sangat journey diet ni kan? Ataupun korang rasa macam adakah korang ni berada di track yang betul? Sebab result tu tak berapa nak nampak jelas dan korang rasa stres. Korang rasa macam nak give up, burn out berdiet ni kan? Sebagai seorang pengedar bebas Herbalife dan juga coach pengurusan berat badan, yang dah bantu ramai orang turun berat badan dengan platform diet sihat kami dan juga dengan menggunakan nutrition daripada Herbalife dan sistem cabaran kira 21 hari kami kan. Dah 4 tahun lah saya buat perniagaan ini. Saya nak share dengan korang beberapa perkara yang klien-klien saya share dengan saya lah kan. Saya kenali klien-klien saya, fahami apa dia orang punya pain point dia orang kan, yang membuatkan dia orang ni sebelum bertemu dengan platform kami rasa nak turun berat badan tu satu cabaran yang luar biasa sangat, yang payah sangat nak capai kan. Okay, so ini adalah perkara-perkara yang dia lebih kepada mindset dan juga pemahaman. Once you shift this thing, anda akan nampak diet ni sebagai satu proses yang actually taklah susah kan. Dia actually perlukan sedikit effort tapi tidaklah impossible dan tidak perlu anda stres tentang proses anda nak berdiet. Yang pertama, ramai orang fokus pada perkara yang salah. Okay, contohnya bila mereka nak berdiet, okay, ataupun mungkin anda kan nak mula diet, perkara yang usually dirisaukan terlebih dahulu adalah tentang exercise. Kadang-kadang dijadikan satu penghalang untuk dia mula berdiet disebabkan senaman tadi tu. Kan, coach saya tak sempat nak senaman, saya kerja sibuk dan saya tak boleh nak diet sebab saya tak ada masa nak senaman. Okey, jadi di situ bila tidak faham tentang asas penurunan berat badan yang betul, kalori, keseimbangan kalori, tentang penjagaan pemakanan, tentang prinsip 80-20. Jadi kita akan stres nak berdiet ni disebabkan prioriti kita tu dah salah. Jadi anda kena prioritikan benda yang betul, iaitu kalau anda nak turun berat badan, the main thing that you have to take care of adalah anda punya tabiat pemakanan. Senaman tu anda tak perlu fikir sangat pun at the moment kan. Anda fikir nak bergerak yang aktif, berpeluh sikit-sikit pun dah cukup. Okay, daripada rumah pun dah boleh kan. Dekat office pun boleh buat kan. So benda-benda yang ringkas, tapi yang anda perlu betul-betul prioritikan, 80% effort anda perlu pergi kepada pemakanan. Dan apa yang bestnya dekat sini adalah pemakanan ni kita memang semua orang pun makan. Seharian kita memang ada makan something kan. Jadi it is just a matter of mendidik diri kita, mendapatkan ilmu tentang apakah pilihan yang lebih baik. Dan makan memang kena makan, cuma kita kena pilih makanan yang lebih sihat, yang lebih rendah kalori, yang cukup nutrien ya kan, supaya kita dapat menjalani proses turun berat badan dengan sihat. Senaman jangan risau dulu. Okey, nanti anda dah turun berat sikit, anda nak buat senaman, pergi gym dan sebagainya, itu kemudian. Tapi biar terbina tabiat-tabiat sihat tentang pemakanan terlebih dahulu. Itu yang utama. Always yang tu yang menjadi kerisauan ataupun kesalahfahaman saya punya klien-klien sebelum mereka bertemu dengan platform diet sihat Fit Habits. Okay, yang kedua, anda jadi stres berdiet ni sebab anda meletakkan unrealistic target. Apa yang dimaksudkan dengan unrealistic target ni adalah target-target yang mungkin 15 ke 20 kilo dalam masa 1 bulan. Dan jadi bila anda turun 1 ke 2 kilo sebulan, anda jadi stres. Anda rasa macam anda dah tidak atas track yang betul kan. Tapi actually anda turun 2 kilo, 3 kilo pun satu penurunan, pun satu kemenangan sebab anda tak naik berat badan dan dalam badan anda saya pasti ada berlaku perubahan-perubahan yang positif jika anda menukar tabiat makanan anda. Dan bila anda bersama dengan program kan, anda of course tukar anda punya jadual makan, tukar anda punya nutrien pengambilan bagi cukup kan. Jadi of course berlaku perubahan-perubahan di dalam badan anda kan, yang walaupun direflect di atas penimbang tu tak banyak, tapi anda tengok balik ukur lilit pinggang, saiz anda punya pipi anda mungkin kan, tengok double chin anda kena tengok semua tu sebelum anda nak kata anda ni off track. Jadi bila anda meletakkan target yang unrealistic sampai 20 kilo target nak turun dalam masa sebulan, itu meletakkan anda dalam satu keadaan yang sentiasa nak rushing, sentiasa nak shortcut, sentiasa stres sebab anda rasa anda slow. Okay, jadi jangan letak unrealistic goal-goal yang anda sendiri pun actually dijujur dalam hati anda tahu anda payah nak capai goal-goal tersebut. Okay, jadi letakkan goal yang realistik. Goal yang realistik ni 3 ke 7 kilo anda boleh capai dalam masa sebulan dengan mengubah tabiat makanan. Itu sihat kan. So kalau anda lebih sampai 15 kilo anda target, itu dah risau, anda akan dapat anda akan melalui crash diet.
anda akan jadi craving. Jadi dia berlaku yo-yo diet. Selepas anda dah turun 15 kilo, anda nak balas dendam dan anda naik balik berat badan anda. Okay, jadi kita nak anda melalui proses yang lebih sihat. Imagine walaupun anda turun 3 kilo sebulan, kalau anda target nak turun 15 kilo, kan? Anda perlu konsisten saja selama beberapa bulan untuk dapatkan 15 kilo tu. Jadi kena ada kesabaran. Kesabaran ni macam mana anda bila anda meletakkan goal yang realistik, kan, ia membantu anda untuk lebih sabar dan lebih enjoy the process. Kalau nak turun 15 kilo boleh, tapi letak goal jarak jangka masa yang lebih jauh sikit. Okay, ini point yang kedua yang punca kenapa klien-klien saya stres dalam berdiet. Dan yang ketiga, kebanyakan di luar sana tidak mengubah environment mereka. Kan kita kadang-kadang kita nak berdiet and kita seorang je nak berdiet daripada kelompok kawan-kawan kita, mungkin keluarga kita, kan. Jadi bila kita berada dalam environment yang tidak menyokong, bukan tidak menyokong kita tu mereka dragging us down, tidak. Bukan mereka kata jangan diet, mungkin bukan macam tu. Mungkin mereka tidak perlu ubah tabiat makan mereka, jadi mereka pun makan macam biasa. Tapi anda perlu ubah. Jadi anda bila berada dalam environment yang tidak mengubah tabiat makanan mereka, most likely anda pun payah dan mungkin tidak dapat nak ubah tabiat pemakanan anda. Jadi anda kena cari environment baru. Ada Nutrition Club Herbalife di seluruh negara. Ada komuniti-komuniti cabaran online Herbalife di seluruh Malaysia. Kan, kami pun ada menjalankan cabaran seperti itu. Cari komuniti-komuniti baru ini di mana walaupun anda tak keluar daripada environment anda yang lama, tapi anda ada kelompok baru yang menyokong, yang bersama dengan anda punya mission nak turunkan berat badan dan jadi lebih sihat ni. Okey, jadi cari environment yang memberi anda semangat, mendorong anda untuk buat perubahan-perubahan yang pada dasarnya kalau anda berada di environment lama nampak macam susah, tapi bila anda berada dalam environment baru yang mana semua orang sedang mengubah tabiat makan mereka, semua orang sedang menjalani proses tersebut, anda pun jadi lebih lega, anda pun jadi lebih semangat, anda pun jadi lebih terdorong untuk melakukan proses penurunan berat badan seperti mengubah pemakanan, bersenam, kan, dan sebagainya. Alright. So ini 3 point yang memang saya punya klien. So jadi ini 3 point yang saya rasa jadi ini 3 point berdasarkan survey dan pengalaman saya sebagai pengedar berdaftar. Jadi ini 3 perkara yang saya nak anda tengok balik dalam proses penurunan berat badan anda, di mana yang anda boleh berbetulkan, anda betulkan. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya selama 4 tahun, kan, sebagai pengedar bebas Herbalife dan juga coach pengurusan berat badan yang menjalankan cabaran kurus 21 hari setiap bulan dan juga menggunakan platform diet sihat Build Fit Habits. Okey, so harap input ini membantu. Kalau anda resonate dengan message ini, kalau anda relate dengan message ini dan anda rasa anda nak berubah, nak join satu community, klik link di profile ataupun komen di bawah nak join. InsyaAllah kami akan contact anda untuk bawa anda masuk platform Diet Sihat Fit Habits. Right, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Jumpa anda di video seterusnya. Bye.